Umur sudah 40 tahun tetapi simpanan yang ada ala kadar saja. Jika tuan-puan tergolong dalam kumpulan ini, boleh tonton video ini sampai habis sebab saya nak kongsikan teknik terbaik untuk tuan-puan ada tabungan yang kukuh sebelum tuan-puan bersara. Kebiasaannya, orang yang berumur 40 tahun ke atas sudah ada pekerjaan yang stabil. Tapi masalah terbesar mereka adalah komitmen bulanan yang tinggi dan tidak mampu untuk menyimpan. Jadi perkara pertama untuk tuan-puan adalah kaji semula perbelanjaan bulanan tuan-puan. Cuba hidup di bawah kemampuan dan ajak isteri atau suami untuk sama-sama bantu tambahkan simpanan. Untuk mulakan simpanan, tuan-puan boleh fokus untuk simpan dalam bentuk emas dan dapatkan 100 gram emas yang pertama menggunakan akaun emas cap. Tuan-puan boleh simpan sebanyak 3 gram sebulan selama 36 bulan atau 3 tahun. Atau tuan-puan boleh bahagikan simpanan 1.5 gram untuk suami dan 1.5 gram lagi untuk isteri. Bila sudah capai target 100 gram, tuan-puan boleh ulang sehingga tuan-puan berjaya capai target sekurang-kurangnya 1 kilogram emas dalam simpanan. Tuan-puan bersedia untuk mulakan tabungan emas? Klik pin di video dan hubungi saya untuk saya bantu sebaiknya.